Okay guys, hari ni kita di Fancy Station Smash Alam. Kita ada sebuah Alza okay. So owner datang dekat sini, dia grab 1280. So apa yang korang akan dapat dalam 1280 adalah 3GB plus 32GB ROM, Android player 10 inci ataupun 9 inci, dan juga 360 punya kamera lah. Okay, so di bahagian depan dia punya 360 kita letak di bahagian depan sini lah, sebab apa owner nak di bahagian situ. Okay, so di belah side mirror belah kanan akan buat kat sini lah, cun-cun punya. Alright, di bahagian belakang kita akan letak tempat yang sepatutnya, yang sesuai lah orang kata. Okay, so ini adalah 360. So korang nampak kain-kain ni depan dan juga belakang sana untuk adjust 360 punya kamera. Okay, so korang yang nak pasang 360 ataupun Android player ataupun apa saja aksesori boleh hadir, jumpa kita. Kita akan bagi harga yang special dan juga workmanship yang terbaik. Jadi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay, ngam, see you. Okay guys, so sekarang kita dalam kereta Alza ni lah. Okay, so lupa nak bagi tahu dia pun upgrade dia punya kepada GR steering lah. Okay, seimbang selalu lah. Okay, so ini adalah Android player yang dah siap pasang. So kita tengok 360 punya kamera macam mana dia punya view. Okay, so ini adalah di bahagian depan. Bila kita dapat reverse belakang, dia akan macam ni lah gambar dia, nampak. Kawan kita tengah makan, nampak sebelah sana, nampak. Okay, so bila kita bagi signal, dia akan keluar macam ni lah. Bila signal ke kiri, akan keluar ke kiri macam ni lah. So ini kita boleh ubah. Okay, sebab ramai yang tanya, bang macam mana kita nak ubah. Okay, dia akan keluar macam ni. Dan ke kiri, dia akan keluar macam ni lah, 3D. Okay, so korang yang nak pasang, macam saya cakap tadi, apa saja barang, jangan malu, jangan segan. Ada jumpa kita, kita akan terus buat pemasangan dengan baik dan juga teliti. Okay, ngam, see you.